Kaki saya, stirap saya. Dia kejar. Oh my god. Kaki stirap saya tak dapat pegang. Oh my god. Tidak. Okey, dapat balik. Kena kejar tu. Gila betul. Bahaya ya. Okey, kita dah sampai. Okey, good boy. Okey. 10 minit come on. Walk. Good boy. Okey, kita dah sampai. Awal pagi juga kita sampai. Tak sangka sekejap je rupanya aurat ni. Tak adalah lama berbenar. Nampak? Pemandangan Lombong di pagi-pagi hari. Panas juga Ingat tadi macam nak hujan. Tengok cuaca okey hari ni, redup. Tapi macam nak hujan lah. Tapi tak apa. Saya pakai sweater. Tapi sweater ni tak kalis hujan rasanya. Dia satu layer. Tapi boleh lah kalau hujan tak ada sejuk sangat. Tak apa. Kalau hujan, peluk Rocky. Kan Rocky kan? Mana nak dapat koma vibe-vibe macam ni dekat kampung. Sini je saya dapat. Tempat lain tak ada rasanya. Ride macam tadi. Jalan pertama okey, jalan kedua ekstrim sikit. Lepas tu jalan ketiga yang nak ke sini tu ada kena kejar dengan apa tu? Kerbau. Kaki saya tadi terlepas kiri kanan. Nasib baik pengalaman 10 tahun. Jadi tak ada apa-apa yang berlaku. Pandai grip. Dia jangan naling. Kerbau jangan naling. Grip jangan naling. Saya grip tadi. Nasib baik tak ada jadi apa-apa. Kalau tak pergi hospital lah. Ada sini ada orang mancing. Kat sana patutnya. Sana tu best. Tapi tak boleh jalan. Kita lepak sini lah. Macam mana Rocky? Best tak jalan-jalan pergi Lombong? Angin kuat kan? Sejuk tak? Okay, kita naik atas ni. Kita naik sini. Healing seorang-seorang. Nak bawa kursi healing tak boleh. Yeah, kita dah sampai guys. Yay. Berapa minit? Nanti kita tengok berapa kilometer tempat ni.